Hari ni saya nak berkongsi cara macam mana kita nak pasang white tape supaya bila kita pasang kepala paip ataupun pasang aksesori paip dia tak bocor. Kini kepala paip kita nak kena pasang white tape lah, pasal kalau kita pasang gini je nanti dia bocor. Cara biasa orang pasang dia dipasang macam ni. Dipasang macam ni. Okey, biasa orang dia pasang. Okey, kebiasaannya orang pasang white tape macam ni. Kalau kita tengok dia punya lilitan dia memang cantik. Tapi bila kita pasang ni dia akan bocor. Biasanya dia bocor lah. Pasal benda ni dia walaupun dia banyak tapi dia tak padat bila masuk dalam ni. Jadi itu yang bila dah siap, walaupun ni tebal sekalipun dia akan keluar juga kat sini sikit-sikit. Kalau yang pakai pump lagi kuat dia bocor. Jadi teknik yang betul sebenarnya bukan macam ni. Kita nak pasang white tape, kita buka dulu. Dah buka. Teknik yang betul kita nak pasang white tape, kita kena ambil yang ni, letak macam biasa. Yang ni kena tekan. Dia kena yang ni letak macam ni apa, dia duduk atas lantai. Okay. Kita ambil yang ni ya. Dia nak kena pusing macam ni. Dia nak kena genting biar ni jadi bulat. Baru kita lilit. Okay, lilit. Yang ni layan lah. Masa lilit layan je lah. Dia kena genting. Buat macam ni. Ni gentil sambil pusing. Macam ni. Ni kena pusing. Masa pusing kita layan je. Okey, macam ni. Kalau kita buat macam ni, biasanya lilitan kita ni dia tak bocor bila kita pasang kat sini. Pasal dekat sini pun dah padat. Jadi bila kita masuk sini, bila dia pusing lagi dah padat, jadi tak keluarlah air, tak bocor lah. Sama juga kita pasang white tape ni dekat aksesori paip. Macam ni juga nak kena genting, nak kena gulung. Ya, jadi macam tadi lah. Jadi macam ni. Macam ni. Baru tak bocor. Lepas tu kalau lagi ni kita pasang kat sini. Nak ikat macam biasalah, kena ikut jam. Pusing tangan dulu. Agak-agak dah keras, pakai
Biasanya kalau saya buat kerja pipe, saya pakai ni. Ini namanya monkey plier. Tak tahulah kenapa orang panggil monkey plier. Mungkin benda ni macam kepala monyet kot. Jadi untuk pipe biasa pakai ni lah, senang sikit. Kalau pakai ragum ke pakai sepanah hidup, biasanya kalau saya susah sikit. Tapi tengoklah, kalau tuan-puan suka pakai yang tu, pakai je lah. Cuma saya suka pakai yang ni. Okay, jadi untuk belik yang ni, untuk ikat di sini lah, pusing. Okay, agak-agak dah rasa keras. Kita buka top coat ataupun panggil kunci air dekat atas ni. Buka. Cuba kita tengok dia ada betul tak untuk air. Cuba kita tengok. Kan tak bocor. Kalau kita buat lilitan cantik macam yang mula-mula tadi, biasa dia ada gelembung air kat sini. Jadi teknik yang betul kena gulung dulu lah, kena genting white tip sambil pusing dekat trik kepala pipe ni. Jadi itu sajalah perkongsian macam mana untuk pasang white tip pada aksesori pipe. Jadi kalau saya ada video lain lagi yang nak buat, ataupun jika tuan-puan ada cadangan video yang nak saya buat ke, nanti bolehlah tulis dekat komen bawah ni. Kalau saya ada ilmu pasal tu, nanti saya buatkan dan saya postkan dalam channel ni.